Kau ni cepatlah. Hashim pula ni. Ish. Nip, Macam ni lah. kalau kau ada superpower, kau elit superhero apa Tak tahu Adam. The Flash kot. Cepatlah sikit kita siap pack. Kau dah pack belum? Rasanya tahun ni aku tak balik lah. Kau jangan cakap benda bodoh lah. Aku dah beli tiket kan. Gurau je. Tak sabar nak jumpa semua orang. Tu lah. Aku pun rindu tu. Okay, Dam. Kau suka makan kan? Suka. Okay, kalau kau ada 1 year, aku bagi kau 1 year free food. Free. Kau nak makan apa? Soalan tu kau tak patut tanya. Confirm lah rendang mak. Ya tu. Sama. Dah tu kau tunggu apa? Cepatlah gerak. Kau ni habis rendang mak Adam tu kau. Kau coba bebaskan aku dari yang gelap, namun aku yang salah pilih untuk tenggelam lagi. Ku sendiri dan aku faham jika kau terpaksa pergi. Aku pun tak tahan dengan diri sendiri. Klik aku nak tanya. Kalau kau ada power sebagai seorang Perdana Menteri kan? Aku jadi Perdana Menteri ya. Jadi Perdana Menteri ni, apa kau nak buat? Aku lah Dam. Kalau aku ada peluang jadi Perdana Menteri, aku akan make sure semua orang tiap malam ada tempat nak balik, tempat nak rehat. Yang selesa. Lampau. Eh, Semua orang dalam Malaysia dapat rumah. semua orang. Tak tahu lah, aku rasa semua orang kena ada tempat rehat. Semua orang kena rasa nak balik tu, rasa ketenangan tu. Okey. Kau? Tapi kalau aku Perdana Menteri, aku nak bagi semua orang RM100,000. Aku rasa itu memang hari paling happy lah untuk setengah orang. Tu, kalaulah dia yang dapat RM100,000 tu, mesti dia yang paling happy kan? Tapi kalau kau ada RM100,000, Aku buat RM100,000? kau nak berapa? Oh, baik. Aku suka soalan ni. Okay. Aku Adam. Okay, obviously aku akan split 50% memang aku bagi mak. Aku bagi adik-adik kita kampung. Kayak orang joli. 50% lagi memang aku beli kereta baru lah. Jom Lip, cari air untuk adik kita sekejap. Sini belum masuk lagi. Tak ada? Tak ada. Cik depan tu lah. Ada lagi tak kat belakang? Jam. Aku tanya kau pula. Kalau kau ada flight tickets, kau ada flight tickets free, kau nak pergi mana-mana, kau pergi. Kau pergi mana? Nairobi. Just imagine, kau boleh experience wildlife kat sana. Macam National Geographic. Oh, je wildlife kau. Kau hamster pun takut. Kau lawan singa kau, aku video call mak. Kau memang jahat. Malas aku layan kau. Sebut.
Bagi US berapa? Gitu. Dia ada dalam 15. 11. Esok ni. Itu dah banyak. Welcome aboard. Dah dah. Bagi. To all Kat sini dah semua. Thank you for choosing Air Asia. Satu hari ni jauh perjalanan kita kan, Lip. Macam hidup penuh soalan, tapi tak semua ada jawapan kan? Dan Lip, kalau kau ada peluang untuk kenal ibu bapa kandung, kau nak tahu tak? Aku dah. Aku selalu kita borak kalau aku ada ni. Kalau aku ada tu. Tapi aku ada kau dah. Aku ada kau. Aku rasa aku dah habis dah semua benda. Aku ada kau, aku ada tempat balik. Cukup lah. Aku rasa dah paling bersyukur dah tu. Kau nak undang kan? Mestilah. Bawa sana tak?